Guys, kita boleh sudah letakkan tomato guys. Kita letak di tepi-tepi dia ya. Ini pun kita perlu tanggalkan dulu dia punya kulit tomato nih guys, sebab kita tidak perlukan kulit dia. Kita cuma perlukan dia punya isi saja guys. Kita letak tepi-tepi nih guys supaya apabila terkena panas, cepat tertanggal guys kulit dia. Sudah macam tu, kita boleh letakkan ni guys. Saya guna serbuk saya guys ya. Lada putih guys. Lepas tu di sini kita boleh letakkan garam guys. Kita letakkan garam. Guys, kita matikan api. Dan kita tutup guys. Supaya dia akan pekat sendiri nih guys.